Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan dua teori penting dalam bidang perkembangan kognitif kanak-kanak iaitu Jim Piaget dan Lev Vygotsky. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli iaitu seperti yang tertera. Kedua-dua tokoh ini menawarkan perspektif yang berbeza tetapi saling melengkapi dalam menjelaskan proses pembelajaran. Piaget, seorang ahli psikologi dari Switzerland, menekankan bahawa pembelajaran berlaku melalui interaksi aktif kanak-kanak dengan persekitaran. Beliau percaya perkembangan kognitif bergerak melalui tahap-tahap tertentu mengikut usia dan murid membina pemahaman melalui proses penerokaan dan pengalaman sendiri. Manakala Vygotsky, seorang ahli psikologi dari Rusia, menekankan bahawa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, budaya dan bahasa. Menurut beliau, kanak-kanak belajar dengan lebih berkesan apabila mereka dibimbing oleh orang yang lebih berpengetahuan seperti guru atau rakan sebaya. Konsep utama dalam teorinya ialah zon perkembangan proksima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Solihah binti Muhammad. Okey, di sini saya akan membincangkan berkaitan peranan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, di sini terdapat dua teori yang berbeza. Yang pertama, teori menurut Piaget dan yang kedua adalah teori menurut Vygotsky. Okey, kita pergi terlebih dahulu kepada teori menurut Piaget. Piaget berpendapat bahawa guru berperanan sebagai fasilitator kepada anak-anak murid mereka. Sebagai contoh, ketika di dalam kelas mengajar subjek pendidikan Islam di bawah tajuk bertayamum. Okey, di sini guru haruslah menyediakan bahan-bahan ataupun situasi video berkaitan sebab-sebab berlakunya tayamum. Melalui gambar ataupun video tersebut, murid-murid dapat berfikir secara sendiri dan memahami dengan menggunakan akal fikiran mereka dengan lebih faham dan jelas. Okey, kita pergi pula kepada teori Vygotsky. Vygotsky berpendapat bahawa guru adalah merupakan seorang pembimbing yang aktif di dalam kelas. Sebagai contoh, ketika subjek matematik dipelajari, guru harus berperanan untuk menjelaskan secara terperinci dan secara jelas bagaimana jalan kira harus dipelajari, bagaimana cara untuk mengira, tambah, tolak, darab, bahagia, algebra dan sebagainya dengan komunikasi secara dua hala melibatkan seorang guru dan seorang murid. Okey, di situ Vygotsky berpendapat bahawa guru haruslah berperanan untuk membimbing anak-anak murid mereka supaya murid lebih memahami dengan lebih jelas dan mendapat kejayaan cemerlang di dalam peperiksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Ahmad Faizal Kambi Asri. Jadi dalam peranan pelajar dalam pembelajaran menurut Piaget, pelajar perlu meneroka persekitaran mereka melalui pengalaman konkret, iaitu sesuatu yang boleh dilihat, disentuh, dipegang ataupun aktiviti secara fizikal lah. Sebagai contoh, pelajar tahun 2 untuk memahami konsep pecahan mungkin susah lah. Jadi guru haruslah memberi kad berbentuk bulatan yang dibahagi 2 supaya pelajar boleh memahami maksud separuh dan separuh. Peranan pelajar dalam pembelajaran yang seterusnya menurut Piaget, pelajar ni berperanan menghubungkan pengalaman yang sedia ada dengan maklumat baharu melalui proses asimilasi dan akomodasi. Sebagai contoh, seorang murid prasekolah yang biasa lihat burung yang terbang menganggap semua haiwan terbang adalah burung. Tapi apabila gurunya menjelaskan bahawa kelawar juga adalah mamalia yang terbang, murid tersebut perlu mengakomodasikan skema baharu itu. Dalam teori Vygotsky pula, pelajar berperanan sebagai pembelajar sosial yang memperoleh pengetahuan melalui kerjasama, sebagai contoh dialog, aktiviti kolaboratif dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam PDP Bahasa Melayu, murid boleh bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk membina ayat atau berbincang isi karangan. Dan yang seterusnya menurut Vygotsky pula, pelajar perlu bersedia menerima sokongan daripada guru lah, rakan sebaya ataupun orang dewasa yang lebih mahir.
Sebagai contoh, dalam subjek sains, murid mungkin tak boleh faham sepenuhnya cara menyediakan laporan eksperimen, tapi dengan bimbingan guru, murid dapat menghasilkan laporan lengkap. Assalamualaikum, nama saya Nurul Najah binti Ramli. Saya akan membentangkan perbezaan kaedah pengajaran dan contoh aktiviti PDPC berdasarkan teori Piaget dan teori Vygotsky. Menurut Piaget, pembelajaran berlaku apabila pelajar itu meneroka sendiri dan membina pengetahuan melalui pengalaman. Oleh itu, kaedah yang sesuai ialah pembelajaran berasaskan penerokaan, penggunaan bahan konkret dan aktiviti hands-on di mana pelajar digalakkan mencuba sendiri dan membina kefahaman secara aktif. Contoh aktiviti PDPC yang sesuai adalah menyusun nombor, menjalankan eksperimen secara ringkas dan perdebatan di mana pelajar menguji idea dan berfikir secara logik. Semua aktiviti ini memberi ruang kepada pelajar untuk belajar secara kendiri mengikut tahap perkembangan kognitif mereka. Berbeza dengan Vygotsky, di mana ia menekankan bahawa pembelajaran melalui interaksi sosial, di mana pelajar memerlukan bimbingan daripada orang yang mahir, seperti guru atau rakan sebaya yang lebih mahir. Ia dikenali sebagai scaffolding. Kaedah ini lebih menumpukan kepada pembelajaran kolaboratif dan perbincangan kumpulan di mana pelajar berbincang, bertanya soalan dan menyelesaikan tugasan secara bersama. Antara aktiviti PDPC yang sesuai ialah gallery walk, simulasi atau role play dan projek kumpulan yang memerlukan komunikasi dan kerjasama. Aktiviti ini dapat membantu pelajar belajar dalam zon perkembangan proksimal iaitu tahap kemampuan yang boleh dicapai dengan bantuan. Secara kesimpulannya, teori Piaget menekankan pembelajaran melalui penerokaan individu, manakala Vygotsky menekankan pembelajaran melalui interaksi sosial. Kedua-dua teori ini boleh digabungkan untuk menjadikan PDPC lebih seimbang dan lebih berkesan. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz bin Suhaimi. Hari ini saya akan membentangkan perbandingan teori John Piaget dan Lev Vygotsky, khususnya dari aspek budaya, bahasa dan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Yang pertama adalah asas perkembangan kognitif. Menurut Piaget, kanak-kanak belajar melalui eksplorasi kendiri dan manipulasi objek. Pembelajaran berlaku melalui proses asimilasi dan akomodasi. Sebaliknya, Vygotsky menekankan bahawa perkembangan berlaku melalui interaksi sosial, bimbingan guru dan rakan sebaya melalui konsep ZPD dan scaffolding. Seterusnya adalah peranan bahasa dan budaya. Dalam teori Piaget, bahasa berkembang selepas kognisi terbentuk dan budaya hanya menjadi konteks, bukan faktor utama pembelajaran. Dalam teori Vygotsky, bahasa merupakan alat pemikiran yang utama, manakala budaya membentuk cara berfikir dan memahami dunia. Seterusnya adalah peranan sosial. Piaget melihat interaksi sosial sebagai sokongan sampingan, manakala Vygotsky pula melihatnya sebagai aspek kritikal pembelajaran, terutamanya melalui dialog, kolaborasi dan penggunaan bahasa. Seterusnya adalah bukti kajian tempatan. Kajian tempatan menunjukkan bahawa pendekatan Piaget berkesan dalam pembelajaran konkret seperti penggunaan kad bacaan untuk literasi awal. Pendekatan Vygotsky pula meningkatkan kemahiran bahasa, konsep dan penyelesaian masalah termasuk untuk murid berkeperluan khas melalui bimbingan dan dialog. Seterusnya adalah relevansi di Malaysia. Dalam konteks pendidikan Malaysia yang majmuk, multilingual dan berasaskan interaksi sosial, pendekatan Vygotsky lebih relevan. Namun, Piaget penting untuk membina asas kognitif individu. Gabungan kedua-duanya menghasilkan pembelajaran yang lebih menyeluruh. Akhir kata, Piaget menekankan pengalaman individu, manakala Vygotsky menekankan bahasa, budaya dan sosial. Sinergi kedua-dua teori ini dapat memperkayakan PDP di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syairah binti Zakaria. Okey, saya akan bentangkan secara ringkas tentang implikasi teori Piaget dan Vygotsky dalam pendidikan. Secara mudahnya, kedua-dua teori ini membantu guru untuk faham macam mana murid belajar dan macam mana nak ajar dengan lebih berkesan.
Piaget percaya perkembangan kognitif murid bergerak mengikut tahap umur. Jadi, aktiviti PDP kena selari dengan tahap mereka. Contohnya, murid kecil lebih faham bila guna objek sebenar, model ataupun demonstrasi. Pembelajaran mereka banyak bergantung pada penerokaan dan juga pengalaman sendiri. Sementara itu, Vygotsky pula tekankan pentingnya interaksi sosial. Vygotsky percaya murid belajar lebih baik apabila ada bimbingan sama ada daripada guru ataupun rakan sebaya. Ini yang kita panggil zon perkembangan proksimal ataupun ZPD. Melalui scaffolding pula, guru memberi bantuan secara berperingkat sehingga murid mampu berdikari dalam menyelesaikan tugasan. Jadi, pembelajaran bukan hanya seindividual semata-mata, tetapi ianya berlaku melalui sokongan. Dalam strategi pengajaran pula, Piaget mengingatkan guru supaya menggunakan bahasa dan aktiviti yang sesuai dengan tahap kognitif murid. Manakala, Vygotsky pula sarankan banyak aktiviti secara berkumpulan, perbincangan dan juga pembelajaran kolaboratif sebab interaksi sosial itu sendiri bantu kuatkan pemahaman murid. Secara keseluruhannya, Piaget membantu guru untuk kenal tahap perkembangan murid, manakala Vygotsky tunjukkan cara untuk membimbing mereka melalui interaksi dan sokongan. Apabila kedua-dua teori ini digabungkan, PDP menjadi lebih holistik, tersusun dan sesuai dengan keperluan sebenar murid di dalam kelas. Okey, itu sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, Piaget menekankan proses perkembangan individu yang berlaku secara berperingkat, manakala Vygotsky melihat pembelajaran sebagai hasil interaksi sosial, budaya dan bahasa yang tidak terikat pada tahap tertentu. Dalam PDP masa kini, pendekatan Piaget membantu guru menyesuaikan aktiviti mengikut tahap kognitif murid, manakala teori Vygotsky menekankan bimbingan, kolaborasi dan komunikasi. Gabungan kekuatan kedua-dua teori ini dapat menghasilkan pendidikan yang lebih efektif, menyeluruh dan relevan dengan keperluan murid.